Dah pakai retinol berbulan-bulan tapi pori muka masih nampak besar? Sampai rasa macam ada parut lekuk. Sebenarnya, retinol bukanlah penyelesaian kepada semua masalah pori besar. Pori yang kelihatan besar berlaku disebabkan oleh sokongan kolagen pada kulit semakin berkurang. Bila kolagen berkurang, struktur di sekeliling bukaan folikel menjadi kurang kukuh, menyebabkan pori kelihatan lebih jelas. Kalau puncanya memang berkaitan dengan kehilangan kolagen, penggunaan skincare sahaja mungkin tak dapat memberikan hasil yang diharapkan. Dalam situasi seperti ini, rawatan yang merangsang penghasilan kolagen seperti CO2 laser, skin booster dan juga biostimulator boleh dipertimbangkan. Pemilihan rawatan bergantung kepada keadaan kulit, jangkaan hasil dan juga tempoh downtime yang anda selesa. Ramai pesakit mula melihat perubahan selepas sesi pertama, tetapi kebiasaannya beberapa sesi diperlukan untuk hasil yang lebih optimal. Kalau anda tak pasti kenapa pori masih nampak besar selepas dah cuba macam-macam skincare, boleh datang jumpa doktor di Hesa Klinik untuk dapatkan pemeriksaan kulit dan berbincang tentang rawatan yang sesuai dengan keadaan kulit anda.